Cuba korang bayangkan, hari ni korang masak sambal ikan bilis dengan petai, lepas tu kita makan dengan sayur masak lemak bayam ni, dan juga korang goreng ikan garing-garing. Kita makan sekali dengan semua lauk yang kita masak tadi. Simple je lauk kampung kita hari ni. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita gorengkan ikan bilis dan juga petai. Kemudian kita baru tumiskan dia punya sambal. Kalau korang nak masak petai dengan kulit dia, korang boleh kikiskan dia. Kalau tak nak pun tak apa, korang boleh potong bahagian kiri dan kanan dia, belahkan dua bahagian. Kemudian kita dapat petai lebih kurang macam ni. Lepas tu korang panaskan minyak. Kita akan gorengkan ikan bilis dan juga petai yang kita bersihkan tadi. Bila dah garing, korang boleh angkat dan kita tepikan sekejap sebelum korang continue masukkan kita punya petai. Untuk petai ni korang goreng sampai kulit dia agak garing. Lepas tu dah garing, korang boleh angkat. Untuk sambal dia, kita perlukan dalam 2 biji bawang besar merah. Kemudian korang boleh masukkan dalam 5 ulas bawang putih dan juga 2 inci belacan. Kemudian korang boleh masukkan dalam 2 genggam cili kering. Masukkan sedikit air. Kemudian korang boleh kisar macam biasa. Kemudian kita boleh tumiskan kita punya bahan kisar. Guna baki minyak yang kita goreng je tadi. Masukkan 1 sudu gula merah, sedikit pes asam jawa. Lepas tu kita tumis sampailah dia pecah minyak. Sementara tu, ramai yang tanya saya periuk dan kuali apa yang saya pakai, terutama masak waktu bulan Ramadan yang lepas. Semua periuk kuali saya adalah Galaxy Collection Cosmic Cookware. Kenapa saya suka pakai Galaxy Collection ni? Selain warna dia yang cantik, dia juga cookware yang sangat ringan, dilengkapi dengan heat resistant handle dan juga dilengkapi dengan non-toxic granite coating. Kalau korang nak beli, korang boleh visit official website Cosmic Cookware. Kat sana banyak cookware yang cantik-cantik. Kemudian kalau korang nak beli Galaxy Collection, korang boleh apply kod CSK15 off untuk 15% discount. Jangan lupa grab periuk korang sekarang. Bila sambal dah pecah minyak elok, korang masukkan kita punya petai dan ikan bilis yang kita goreng tadi. Kaulkan dia sekejap sebelum kita boleh masukkan sedikit garam dan juga sedikit perasa. Siap kita punya sambal petai, kita continue masak kita punya sayur bayam masak lemak ni. Kita masukkan labu yang telah dipotong besar lebih kurang macam ni. Kemudian kita masukkan sedikit ikan bilis, 2 inci halia dan juga 2 inci kunyit hidup yang telah ditumbuk. Kemudian masukkan juga 1 batang serai, setengah bawang merah yang telah dihiris dan juga sedikit cili besar. Masukkan dalam 2 cawan air dan juga dalam 3 ke 4 sudu santan. Korang masakkan dia sampailah dia punya labu tu agak lembut. Sebelum kita boleh masukkan sedikit garam dan juga sedikit perasa, dan juga kita masukkan lagi 3 ke 4 sudu santan. Last sekali kita boleh masukkan sayur bayam. Korang masukkan sedikit demi sedikit. Lepas tu cepat-cepat tutupkan api supaya sayur bayam kita tak lecur. Bila dah nak makan, korang boleh gorengkan kita punya ikan garing-garing. Lepas tu kita boleh hidangkan dengan sayur bayam, sambal ikan bilis petai dengan nasi putih panas-panas. Simple je, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.